Ramai orang suruh simpan emas, tapi tak ajar cara macam mana. Okey, baik. Hari ini saya nak ajar macam mana cara untuk anda simpan item 1 dinar seperti yang ada di hadapan tuan-puan ini. Item 1 dinar, beratnya ialah 4.25 gram, ketulinan 999 dan juga bentuknya bulat macam ni. Ada dua cara untuk anda dapatkan emas ini. Dan cara yang kedua ialah cara yang paling mudah. Cara yang pertama ialah kalau anda ada modal yang besar. Maksudnya anda boleh terus beli 1 dinar ini dengan bayaran outright purchase. Tengok harga di website berapa, kemudian terus bayar, nanti emas akan dihantar ke rumah anda, terus ke pintu rumah dengan pos berinsurans. Apa pun jadi, Public Gold akan tanggung. Cara yang kedua ialah cara yang paling orang suka, iaitu menabung emas. Macam mana nak menabung emas? Anda buka satu akaun Public Gold. Kemudian, di situ anda boleh menabung emas segram demi segram sehinggalah anda dapat dalam akaun 4.25 gram. Apabila ada 4.25 gram, anda boleh kosongkan akaun, kemudian anda keluarkan item 1 dinar seperti ini, kemudian anda akan dapat juga melalui pos berinsurans. Cara yang kedua, ramai orang suka sebabnya dia tak ada komitmen bulanan, tak ada upah simpan, anda boleh menabung mengikut kemampuan pada bila-bila masa sahaja. Kedua-dua cara ini memerlukan anda buka akaun Public Gold. Soalannya ialah macam mana nak buka? Tuan-puan boleh pergi ke profil saya, kemudian tekan butang sign up. Saya akan buka akaun secara percuma sahaja. Kemudian saya ajarkan cara-caranya sehinggalah anda boleh dapatkan item 1 dinar yang paling hot selling ini sekarang.